ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, 100% puji-pujian bagi Allah. Semua puji-pujian yang ada pada hakikatnya hanya kena kepada Allah, tidak kena langsung kepada makhluk. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, kerana pada malam ini kita dapat sambung lagi majlis pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-28. InsyaAllah malam ini kita sambung syarahan kitab Tauhid, yakni kitab yang kedua daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Kitab Tauhid, kitab Akidah, kitab Qawaidul Aqaid ini, InsyaAllah pada malam ini tajuknya Syariat dan Hakikat ke arah memahami bahasa dalam para sufi. Syariat dan hakikat ke arah memahami bahasa dalam, maksudnya bahasa yang khusus, istilah-istilah yang sesama ahli sufi. Kita nak ke arah nak memaham. Dalam kuliah yang lepas, tajuk kita pakaian syariat, pakaian hakikat. Pakaian syariat, pakaian hakikat. Jadi kita dah tahu dah serba sedikit apa yang dimaksudkan dengan syariat dan apa yang dimaksudkan dengan hakikat. Di manakah kaitan antara kedua-duanya dan di manakah perbezaan antara kedua-duanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk tajuk kita yang baru, untuk lebih mengukuhkan pemahaman kita tentang pelajaran yang lepas, kita imbas dulu. Imbas dulu perkongsian kita dalam kuliah yang lepas itulah. Jadi kita di sini kita nak belajar, kita nak mengajar ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dua-dua sekali. Dia tak boleh dipisahkan, tak boleh ambil salah satu sahaja. Kalau ambil salah satu sahaja, dia akan jadi tak ketahuan. Jadi kita tak belajar, tak mengajar ilmu syariat sahaja. Kita juga tak belajar, tak mengajar ilmu hakikat sahaja. Tetapi kita belajar dan kita mengajar ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ada wa kan, ada dan dia. Syariat pun ambil, hakikat pun ambil. Kedua-duanya ini kita usaha untuk seimbangkan, usaha untuk segandingkan, usaha untuk diletakkan sesuai dengan tempat dia. Jadi tak boleh ambil salah satu, kena ambil dua-dua sekali. Ilmu syariat pun pakai, ilmu hakikat pun pakai. Jadi imbas kembali kita bermula dengan kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya inilah. Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada yang maujud selain dia. Dia itu Allah. Tidak ada yang maujud selain Allah. Maksud kata-kata Imam Al-Ghazali ini, tidak ada yang sebenar-benar ada selain daripada Allah pada hakikatnya. Tidak ada yang sebenar-benar wujud pada hakikatnya selain daripada Allah. Jadi pada hakikatnya yang ada hanyalah Allah. Itu dari segi hakikat. Sementara syariat kita jangan buang. Kalau syariat kita buang, kita akan kata semua ini Allah. Pokok pun Allah, batu pun zat Allah, diri kita pun zat Allah juga. Itu yang silap. Kena ambil dua-dua sekali. Syariat pun pakai, hakikat pun pakai, sesuai dengan tempat dia. Dari segi syariatnya, banyak yang ada, banyak yang wujud. Tapi dari segi hakikatnya, hanya Allah sahaja yang ada, hanya Allah sahaja yang maujud. Dari segi syariatnya, banyak yang hidup. Pokok pun hidup, kita pun hidup, malaikat pun hidup. Tetapi dari segi hakikatnya, hanya Allah sahaja yang hidup. Dari segi syariatnya, banyak yang ada ilmu. Kita pun ada ilmu, kita pun ada tahu. Golongan jin pun ada ilmu, ada tahu. Golongan malaikat pun ada tahu, ada ilmu. Dari segi syariatnya. Tetapi dari segi hakikatnya, hanya Allah sahaja yang ada ilmu, hanya Allah sahaja yang ada tahu. Selain daripada Allah,
Tak ada ilmu, tak ada tahu. Dari segi hakikatnya. Nanti kita imbas kembali sikit lagi ni, insya-Allah akan faham. Kata Imam Ghazali lagi, yang lain, maksudnya yang selain daripada Allah, ada wujud dengan perbuatan Allah, dengan pekerjaan Allah, dengan af'al Allah, yang melimpah daripada keadilannya, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sempurna-sempurnanya dan seadil-adilnya. Bila kata af'al ni, maksud dia perbuatan, maksud dia perlakuan, maksud dia pekerjaan. Semua yang ada selain daripada Allah adalah af'al Allah, adalah hasil pekerjaan Allah, adalah hasil perbuatan Allah, adalah hasil perlakuan Allah. Jadi semua yang ada ni Allah buat 100%. Tak ada satu pun yang bukan Allah buat. Apa yang Allah buat ni? Seluruh alam makhluk, termasuklah benda-benda beku, planet-planet, batu-batu, alam semesta yang beku-beku lah. Yang tu semua Allah buat. Termasuklah benda-benda hidup. Benda-benda hidup, manusia, jin, tumbuhan, bidadari, semua Allah buat. Termasuklah benda-benda yang gaib, semua Allah buat dari segi hakikatnya. Termasuklah pekerjaan tangan kita. Tangan kita bergerak ke mana, buat apa, semua Allah buat. Pekerjaan mata kita tengok ke mana, semua Allah buat. Pekerjaan kaki kita, seluruh anggota kita, semua Allah buat. Semua af'al dia. Daripada af'al dia, perlakuan dia. Ni dari sudut hakikat. Dari sudut syariat, kita lah buat. Kita pegang cawan, kita angkat cawan, kita lah buat. Dari sudut syariat. Tetapi dari sudut hakikatnya, yang gerakkan tangan kita, mengangkat cawan, semua ni, semua kerja Allah. Allah yang buat. Bukan sekadar pekerjaan tubuh badan kita saja, tetapi fikiran kita pun Allah buat. Baik ke buruk ke, Allah buat. Dari segi hakikat, bukan dari segi syariat. Dari segi syariat kita lah buat, dari segi hakikat Allah yang buat. Allah maha bijaksana dalam segala perbuatannya, maha adil dalam segala hukumnya. Jadi yang Allah buat ni semuanya bijaksana. Tak ada satu yang Allah buat yang menjadikan dia tak bijaksana. Tiba-tiba Allah buat syaitan, Allah bijaksana ke tidak? Bijaksana. Tak boleh kita kata Allah buat benda yang tak elok. Contohnya syaitan, iblis, jin-jin kafir, Allah yang buat. Disebabkan Allah buat tu, maka dia tak bijaksana. Tak boleh. Tak boleh berantiqad macam itu. Dia tetap bijaksana. Kita yang tak sampai nak memaham pekerjaan dia. Tak dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Kita kata Allah tak adil. Orang tu dilantik jadi Nabi, aku dijadikan orang biasa. Orang ni dibuatnya wajah dia cantik, aku wajah tak cantik. Orang ni Allah buat kaya, orang ni Allah buat tak kaya. Orang tu ke syurga, orang ni ke neraka. Jadi tidak adil. Itu salah. Macam mana pun Allah tetap adil. Salah satu jawapannya yang kita kata tak adil ni, sebab belum terbuka kepada kita, masih terhijab banyak benda. Pada hari akhirat nanti, bila dibentangkan banyak perkara, masa tu kita akan kata adil. Tak ada seorang pun kata Allah tak adil. Termasuklah penghuni neraka. Mereka tu dah campak masuk dalam neraka dah. Kalau tanya Allah adil ke tidak? Adil. Termasuklah syaitan-syaitan, jin-jin Azazil pun dia akan kata Allah adil. Jadi sekarang ni di dunia dia belum terbuka hijab tu yang kita duk pertikai. Tak adil lah Allah ni. Sebenarnya adil. Satu lagi hujah dia, kerana hamba itu, kita lah, tergambar daripadanya kezaliman dalam mengurus hak milik orang lain, dan tidak tergambar kezaliman daripada Allah, sebab tidak dijumpai milik bagi yang lain sehingga adalah pengurusannya itu zalim. Maksud dia, dengan Allah kita tak boleh kata dia zalim, kerana apa yang dia buat ni semua kena kepada kepunyaan dia. Makhluk ni semua dia punya, 100% hak milik dia. Hak cipta semua Allah punya. Jadi dia nak pusing ikut mana, ikut kehendak hati dia, suka hati dia. Tak boleh kita kata dia tak adil. Sebab semua dia punya.
Jadi barang hak milik dia, dia nak buat suka hati macam mana, ikut dia. Tapi kalau kita makhluk, kita tak boleh ikut suka hati kita kerana bukan kita punya. Ada orang lain punya, iaitu Allah punya. Kita saja-saja nak sepak kucing, kan? Allah punya, bukan kita punya. Tak boleh, zalim. Kita saja-saja nak cabut pokok. Pokok tu tak kacau kita pun, saja-saja nak cabut, kan? Dia jadi zalim. Diri kita sendiri, bukan kita punya. Saja-saja ambil pisau nak potong. Kan, saja nak bagi berdarah, potong-potong, kan? Zalim. Sebab diri kita bukan kita punya, Allah punya. Jadi kita ni tak ada satu pun yang kita punya, semua Allah punya. Sebab tu kita kena ikut aturan yang Allah buat. Kalau tak ikut aturan dia, kita saja-saja potong diri kita, dikira zalim. Tetapi Allah, dia nak buat apa pun tak boleh kata zalim, sebab hak milik dia 100%. Yang kita tak ada hak milik kita, semua hak milik Allah. Jadi Allah boleh buat apa sahaja ikut kehendak dia, kerana semua itu hak milik dia 100%. Okey, tengok muka surat sebelah. Ni kata Imam Ghazali lagi dalam kitab Ihya. Seluruhnya yang lain daripada Allah, iaitu insan, jin, malaikat, syaitan, langit, bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda beku, jauhar, arat, yang diketahui dan yang boleh dirasa, semua itu adalah baharu. Semua itu adalah hadis. Semua itu adalah dijadikan. Semua itu adalah makhluk, bukan khalik. Yang dijadikan Allah daripada tidak ada. Asal-asal dulu semua ni memang tak ada, belum ada. Dengan kudrahnya yang diciptakannya daripada tidak ada sama sekali. Asal-asalnya dulu seluruh alam makhluk ni memang tak ada zat langsung, memang belum wujud. Tetapi dalam ilmu Allah dah ada dah. Segala rupa bentuk kita, hari mati kita, hari kiamat, semua dah ada dah dalam ilmu Allah. Tapi zat makhluk belum ada. Pada azali dulu, yang ada hanyalah Allah. Zat dia saja. Selain daripada dia belum ada. Kerana pada azali hanyalah dia yang ada, yang Maha Esa. Dan yang selain daripada dia, selain daripada zat Allah, tidak ada, belum ada. Kemudian selepas itu barulah dijadikannya makhluk. Jadi makhluk ni baharulah. Sebab pada azali dulu tak ada. Makhluk ini tidak khadim, hanya zat Allah sahaja yang khadim. Lepas itu barulah dijadikannya makhluk untuk menyatakan kudrahnya, membuktikan bagi yang telah lalu dari iradahnya dan kebenaran kalimahnya pada azali. Jadi Allah pada azali lagi dia dah tahu siap-siap kesudahan segala sesuatu. Apa nak berlaku semua dia dah tahu. Kemudian dia ciptakan makhluk untuk membuktikan segala kehendak dia pada azali dulu, semua berjalan, tak ada satu pun yang tersilap. Apa yang dia rancang semua berlaku, satu pun tak ada yang terseleweng ataupun tak betul. Apa yang dia rancang pada azali semua berlaku 100%. Apa yang Allah rancang sebelum adanya makhluk ni tak pernah berubah. Kok-koklah tiba-tiba Allah nak ubah fikiran dia, tak ada berubah. Apa yang Allah rancang pada azali dulu tak pernah tersilap. Apa yang Allah rancang pada azali tak pernah tercepat, tak pernah terlambat. Dan Allah tahu semua hal siap-siap 100%. Tak ada benda yang dia tak tahu. Bukan kerana dia memerlukan dan berhajat kepada yang baharu itu. Allah buat makhluk ni bukan sebab dia ada keperluan. Kalau dia tak buat makhluk, dia tu jadi tak tentu hala ke tak. Sekiranya Allah tak jadikan makhluk ni, dia tetap sempurna. Kerana pada azali dulu dia dah sempurna dah. Tak ada makhluk pun dia sempurna. Ada makhluk pun dia sempurna macam tu juga. Kesempurnaan dia tu kekal, tak pernah bertambah, tak pernah berkurang. Sebab dah sempurna, dah 100% dah. Jadi Allah buat kita ni bukan kerana dia perlu apa-apa. Dia perlu teman ke, tak ada. Dia berkemurahan, atas kasih sayang, atas pemurahnya dia jadikan kita. Dia berkemurahan dengan menjadikan, menciptakan dan menugaskan, bukan kerana kewajipan untuk dia buat.
Tak wajib pun Allah untuk dia buat makhluk ini. Dan mengurniakan kenikmatan dan perbaikan bukan suatu kemestian kepadanya. Okey, sekarang ulang kaji syariat dan hakikat. Apa itu syariat? Syariat ini kita melihat semua yang berlaku dari sudut pandangan pekerjaan makhluk. Hujan turun, siapa turunkan hujan? Awan, angin, udara, air, wak, malaikat. Kerja makhluk, kita tengok kerja makhluk. Apa itu hakikat? Hakikat ini kita melihat semua yang berlaku dari sudut pandang pekerjaan Tuhan. Siapa yang turunkan hujan? Bukan malaikat. Malaikat tak ada kuasa. Bukan angin, bukan wap, bukan udara, bukan awan, bukan ruang. Semua tu tak ada kuasa. Yang sebetul-betul ada kuasa Allah saja. Jadi yang sebenar-benar menurunkan hujan ialah Allah. Tu yang maksud dia. Syariat ni kita tengok kerja makhluk. Bila kata hakikat, kita tengok kerja Allah. Jadi selepas ini bila saya sebutkan dari segi syariatnya, kita set terus. Ni kerja makhluk. Bila kita kata dari segi hakikatnya, kita set terus dalam fikiran kita, yang ni kerja Tuhan. Macam itulah. Contoh pekerjaan syariat. Kita tengok daun-daun kering dibakar dan dihanguskan oleh api. Dari segi syariat. Tapi kita faham dah, dari segi hakikatnya api langsung tak ada kuasa. Sebab tu Nabi Ibrahim tak terbakar, kan? Api langsung tak ada kuasa. Yang ada kuasa untuk membakar dan menghanguskan ialah Allah. Dari segi syariatnya api yang membakar dan menghanguskan. Tetapi dari segi hakikatnya Allah yang membakar dan menghanguskan. Dari segi syariatnya langit, awan, udara, graviti dan malaikat yang menurunkan hujan. Tapi kita dah faham dah, semua tu tak ada kuasa langsung. Dari segi hakikatnya Allah yang turunkan hujan. Dari segi syariatnya tangan kita yang ambil batu dan melempar batu. Dari segi hakikatnya tangan kita langsung tak ada kuasa. Allah saja yang ada kuasa untuk menggerakkan tangan kita supaya ambil batu dan lempar batu. Dari segi syariatnya gempa bumi, tsunami yang mematikan rakyat di Aceh, ombaklah air. Apa yang menyebabkan mati? Air. Tapi dari segi hakikatnya Allah yang mematikan. Segala ombak, tsunami, gempa bumi, gunung berapi semua tak ada kuasa. Dari segi syariatnya kitalah yang berjalan hendak pergi sembahyang. Tetapi dari segi hakikatnya Allah yang bawa kita ke masjid, yang kata nak datang sembahyang ni, ke surau semua ni. Semua kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi kita tak boleh ada rasa bangga. Hilang bangga kita. Bila kita faham ilmu hakikat, bangga kita hilang. Rasa hebat diri kita pun jatuh. Ni aku baik ni sebab akulah. Kita duk rasa sebab usaha kita kan. Sebenarnya atas pilihan Allah. Atas kasih sayang dia, pada azali dia tentukan dah kita ni jadi orang baik. Jadi baik kita ni disebabkan Allah, bukannya kita. Dari segi syariatnya, airlah yang menyebabkan basah. Tetapi dari segi hakikatnya air langsung tak ada kuasa nak bagi basah. Yang membasahkan ialah Allah. Dari segi syariatnya pisau yang menyebabkan luka. Tetapi dari segi hakikatnya pisau langsung tak ada kuasa. Yang berkuasa melukakan ialah Allah. Jadi bila orang tak belajar ini, dia akan bertelagah. Apa yang menyebabkan luka ni? Pisau. Tak, yang menyebabkan luka ni Allah, bukan pisau. Tak, aku nampak pisau yang potong tadi. Tak, Allah. Dia bertelagah kan. Bila kita tahu dua-dua syariat dan hakikat, kita faham. Dia tak ada bertelagah. Jadi dari segi syariatnya, api, tangan, pisau, yang ni lah yang mendatangkan bekas. Dari segi hakikatnya semua ni tak ada kuasa langsung. Allah saja yang mampu mendatangkan bekas. Muka surat yang ketiga. Kesimpulannya, semua keadaan, semua pekerjaan, semua perlakuan dan pergerakan makhluk dari segi hakikatnya adalah pekerjaan Allah. Langsung tidak ada sebarang pekerjaan makhluk. Oleh itu, tidak ada yang mawujud selain Allah. Itu dari segi hakikatnya. Jangan pula tersalah anggap kata dari segi syariat pun semua yang ada ni Allah juga ada. Dari segi hakikat sahaja. Kita ambil contoh lagi. Dari segi syariatnya, mata kita lah yang melihat.
Tetapi dari segi hakikatnya, mata kita ni, bola mata ni tak ada kuasa nak lihat langsung. Allah yang melihat. Dari segi syariatnya, telinga kita lah yang mendengar, yang mengesan bunyi-bunyi. Tetapi dari segi hakikatnya, telinga kita langsung tak ada kuasa. Allah saja yang ada kuasa untuk mendengar, mengesan bunyi-bunyi, mentafsir bunyi-bunyi. Dari segi hakikatnya, hidung kita lah yang mengenal bau-bauan. Dari segi syariatnya. Tetapi dari segi hakikatnya, hidung kita langsung tak ada kuasa. Hanya Allah yang ada kuasa untuk kenal bau-bauan. Dari segi syariatnya, mulut kita lah yang merasa, lidah kita lah yang mengenal rasa. Tetapi dari segi hakikatnya, Allah saja yang ada kuasa nak kenal rasa. Dari segi syariatnya, tangan kita yang kenal sentuhan, lincin ke, kasar ke, berduri ke. Dari segi hakikatnya, Allah saja yang tahu, lincin ke, kasar ke, berduri ke, Allah saja. Dari segi syariatnya, otak kita lah, fikiran kita lah yang boleh tahu, boleh faham. Sebenarnya kita langsung tak ada kuasa nak memaham. Dari segi hakikatnya, Allah saja yang ada ilmu. Itu yang maksud Allah Maha mengetahui. Bukan, perkataan Maha ni bukan maksud dia paling mengetahui. Dialah satu-satunya yang mengetahui. Selain dia tak ada mengetahui. Sama juga Allahu Akbar. Allah Maha besar. Dia saja yang ada kebesaran. Selain daripada dia tak ada kebesaran. Kebesaran Nabi Sulaiman, kebesaran Allah. Kebesaran para malaikat, kebesaran Allah dia punya. Kebesaran Nabi Muhammad, kebesaran Allah. Segala kerajaan, segala raja-raja punya kebesaran, semua kebesaran Allah. Ada satu saja kebesaran. Itu maksud Allah Maha besar. Antara maksud dia, satu saja yang besar. Bukan maksud dia Allah paling besar dah. Dialah satu-satunya yang ada kebesaran. Bila kata Allah Maha Pemurah, maksudnya dia sajalah satu-satunya yang pemurah. Yang kita ni boleh jadi pemurah sebab Allah gerakkan. Pada azali lagi dia tentulah. Orang ni bila dia kerja esok dia jadi pemurah. Dia rajin buat kenuri tolong orang susah. Semua Allah dah tentukan. Jadi pada hakikatnya Allah saja yang pemurah. Tu maksud Allah Maha Pemurah. Bukan dia paling pemurah. Dia Maha Pemurah. Satu-satunya. Dia yang pemurah. Dari segi hakikatnya. Dari segi hakikatnya, yang kita lihat dan yang kita dengar, keupayaan mencium, semua tu Allah punya kuasa. Allah saja. Dari segi hakikatnya, oleh kerana Allah sahaja yang ada kuasa melihat, Allah sahaja yang ada kemampuan untuk mendengar, Allah sahaja yang ada keupayaan untuk mengenal bau-bauan, Allah sahaja yang ada power untuk kenal rasa, Allah sahaja yang dapat mengenal sentuhan, dan Allah sahaja yang ada ilmu, ada pengetahuan. Maka persoalannya, siapakah yang sebenar-benarnya hidup? Kita ni hidup kah? Ataupun sebenarnya Allah yang hidup? Dari segi syariatnya kita kata kita hidup lah. Tapi dari segi hakikatnya, kita tak hidup, pokok-pokok tak hidup, haiwan tak hidup, malaikat tak hidup. Yang hidup hanya Allah saja. Itu kata hai kan? Allah Maha hidup. Dia saja yang hidup dari segi hakikatnya. Siapakah yang sebenar-benar ada? Yang sebenar-benar ada dari segi hakikatnya Allah. Kita ni tidak ada sebenarnya. Siapakah yang sebenar-benar wujud? Yang sebenar-benar wujud, yang mawujud hanya Allah. Siapakah yang satu-satunya yang hidup? Hanya Allah saja. Sebab itulah awal-awal tadi Imam Ghazali tulis dalam kitab Ihya, tidak ada yang mawujud selain dia. Satu saja, Allah saja yang sebenar-benar wujud. Hanya Allah yang sebenar-benar wujud. Hanya Allah yang sebenar-benar ada. Hanya Allah sahaja yang hidup. Sebab itulah Imam Al-Ghazali kata tidak adalah yang mawujud selain dia. Itu dari segi hakikat. Jangan tersilap dengan dari segi syariat. Bila kata Allah sahaja yang sebenar-benar wujud, datang persoalan. Adakah makhluk ini Allah? Kita ni Allah ke tidak? Dan adakah Allah itu makhluk? Jawapannya tidak. Makhluk bukan Allah dan Allah bukan makhluk. Makhluk tetap makhluk, Allah tetap makhluk, tetap Allah. Zat makhluk langsung tak sama dengan zat Allah. Zat Allah langsung tak sama dengan zat makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tak sama langsung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Memang tak sama langsung. Kalau tidak, kalau kita baca-baca saja kita tak berguru, Imam Ghazali kata tidak ada yang mawujud selain dia. Maksud dia pokok, batu, diri kita, malaikat, jin, semua pun Allah juga.
Kalau kita belajar sendiri, dia faham macam tu lah. Kadang-kadang kitab tasawuf lama-lama ni dia tak salah. Tapi orang tu dia baca sendiri. Bila dia baca sendiri, memang akan jadi salah. Dia kena cari orang yang ahli dia, kena berguru. Baru kita faham maksud dia tu. Sebab tu tajuk pelajaran kita malam ni, ke arah memahami bahasa dalam para sufi. Kalau kita tak faham istilah mereka gunakan, memang kita akan kata mereka ni sesat. Bila kita faham, baru kita tahu, oh maksud dia begini sebenarnya. Adakah zat Allah itu zat makhluk dan zat makhluk itu zat Allah? Tak sama langsung. Kalau orang tu kata kita ni lah Allah, zat Allah dengan zat kita sama, ni fahaman yang salah. Ni fahaman hakikat yang mengarut. Bila kita faham hakikat ni, okey, cantik. Syariat kita tahu nak letak di mana, hakikat kita tahu nak letak di mana. Bila kita tengok satu orang pakcik, katalah Pak Ali. Pak Ali ni dia bakar sampah. Sampah pun terbakar. Jadi kita faham lah. Dari segi syariatnya, Pak Ali yang membakar sampah. Tapi dari segi hakikatnya, Allah yang membakar sampah. Sebab Pak Ali mana ada kuasa. Dia nak gerak tangan pun tak ada kuasa. Semua atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Jadi kita tak bertelagah. Bila orang yang tak belajar, dia bertelagah. Satu orang kata Pak Ali bakar sampah. Satu orang lagi kata, tak, Tuhan bakar sampah. Jadi kamu kata Pak Ali Tuhan ke? Dah je masalah. Kita tak kata Pak Ali itu Tuhan, tak. Dari segi af'al, dari segi pekerjaan tu. Okay, apakah antara ayat-ayat tentang syariat dan hakikat? Okay, kita dah hurai sikit-sikit dah tentang syariat dan hakikat. Mana sandarannya? Cerita-cerita kosong sajakah? Ada sandarannya. Yang pertama, surah As-Saffat ayat 96, maksudnya, dan Allah yang menjadikan kamu, dan Allah jugalah yang menjadikan apa yang kamu lakukan. Kita pun Allah buat, apa yang kita buat pun Allah yang buat. Dah bagi tahu dah. Ambil batu kita baling. Siapa buat tu? Dari segi syariatnya, kita lah yang buat. Dari segi hakikatnya, Allah yang buat. Kerja Allah. Bukan kerja kita. Tu ya, dalam Quran kata, Allah yang menjadikan kamu, dan Allah jadikan apa yang kamu lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah jadikan kamu, dan Allah juga jadikan apa yang kamu buat. Hujah kita seterusnya, surah Al-Anfal ayat 17. Nabi Muhammad dia ambil batu baling kepada musuh. Dan bukanlah engkau yang melempar, wahai Muhammad, ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Kita duk nampak orang Islam, Nabi Muhammad, tentera Islam ambil batu baling. Allah beritahu dah, bukan mereka yang baling, Allah yang baling. Adakah mereka tu Allah? Bila orang tak belajar, dia akan kata, oh Nabi Muhammad pun Allah juga, para sahabat pun Allah juga. Oh ini wah dah terwujud, kan? Dia bukan maksud dia macam tu. Dari segi syariatnya, Nabi Muhammad, para sahabat, tentera Islam baling batu. Tapi dari segi hakikatnya, Allah yang melempar. Tu kita kena faham dan kita letak tempat yang mana. InsyaAllah tak jadi sesat. Seterusnya hujah kita lagi, surah An-Nisa ayat 78. Jika mereka mendapat kebaikan, mereka mengatakan, ni yang kebaikan ini daripada Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, keburukan ini daripada engkau lah. Kami dapat baik ni, memang betul ni semua daripada Tuhan. Bila mereka dapat kesusahan, ni engkau lah ni Muhammad yang bawa kesusahan ni. Katakanlah, semuanya daripada Allah. Baik ke, buruk ke, dari segi hakikat, bukan dari segi syariat. Kita baca ayat Quran, kita akan tahu, oh ayat ni cerita tentang syariat, ayat ni cerita tentang hakikat. Jadi ayat yang ni dia cerita tentang hakikat. Baik ke, buruk ke, semua daripada Allah. Allah cakap terang-terang. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Ini contoh yang kita dah ulang beberapa kali. Kata baik pun daripada Allah, buruk pun daripada Allah. Dua orang wanita mengandung, lahirkan anak, duduk katil sebelah-sebelah di hospital. Wanita pertama lahirkan anak cantik. Siapa yang buat? Allah buat. Tak ada kuasa lain buat. Wanita yang kedua lahirkan anak tak cantik, anak buruk. Siapa buat? Ada kuasa lain ke buat? Allah buat. Cantik Allah buat, buruk Allah buat. Kebaikan Allah buat, keburukan Allah buat. Dari segi hakikat. Dari segi hakikat.
Dari segi syariat, benda lain lah. Contoh orang yang dia tak mau hakikat ni, bila dia kaji banjir besar pada zaman Nabi Nuh, kenapa banjir berlaku? Dia tak mau kait dengan bala daripada Allah. Sebab dia pandang bila dia kaji, kawasan ni dulu di tengah-tengah antara sungai Furat dengan sungai Tigris. Di situ di hulu dia hujan lebat. Dan di kota Nabi Nuh duduk itu pun hujan lebat. Jadi air dua-dua sungai ni melimpah. Bila melimpah dia tutup kota yang di tengah-tengah. Dengan hujan lebat, dengan air dari bumi pun keluar. Itu yang menyebabkan mereka ni tenggelam. Nak kait dengan bala Allah dia tak mau. Sebab hakikat dia tak belajar. Dari segi hakikatnya yang mendatangkan banjir itu Allah lah. Bukannya sungai, bukannya angin, bukannya bumi, semua tu tak ada kuasa. Jadi kita pakai dua-dua. Pakai dua-dua, insya-Allah selamat. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia satu lagi, Munqiz Minad Dolal, selamat daripada kesesatan. Tetapi aku dengan keimanan yang penuh keyakinan dan melalui musyahadah, ini pengalaman Imam Ghazali, bahawa tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Sesungguhnya bukan aku yang menggerakkan, tetapi dia yang menggerakkan aku. Cerita hakikat ke syariat? Cerita hakikat. Kita tahu dah. Bukan aku yang berusaha, kata Imam Ghazali, tetapi dia, yakni Allah yang memperalatkan aku, yang menggunakan aku. Dia cerita hakikat ke syariat? Imam Ghazali sedang cerita syariat. Cerita hakikat. Kita faham lah. Dia cerita hakikat, patut bahasa dia macam ini. Sebenarnya dari segi syariat, Imam Ghazali lah yang bergerak. Dari segi syariat, Imam Ghazali lah yang berusaha. Tapi kita faham sekarang dari segi hakikat, Allah yang menggerakkan dan Allah yang menggunakan Imam Ghazali ni tadi. Kata Zunnun Al-Misri, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalau bukan kerana Tuhanku, tidaklah aku mengenal Tuhanku. Jadi ni pun cerita tentang syariat ke hakikat? Cerita tentang hakikat. Kata Zunnun, yang dia boleh kenal Allah ni disebabkan Allah. Kerja Allah, bukan kerja dia. Kalau kita belajar, selalu kita kata yang aku ni boleh sampai ke peringkat ma'rifatullah. Boleh kenal Allah ni sebab aku belajar. Sebab tok guru aku cerita. Sebab aku rajin baca buku, rajin layari internet, rajin berzikir. Sebab tu kenal Allah. Itu semua dari segi syariat. Dari segi hakikatnya, usaha kita tu semua tak ada nilai langsung. Semua sebab kemurahan Allah. Dia yang pilih kita supaya boleh kenal dia. Bukan sebab usaha kita. Jadi di situ sombong kita pun akan jatuh. Rasa hebat diri pun akan jatuh. Rasa berjasa kita pun jatuh. Sebab kita faham dah, yang berjasa ada satu saja, iaitu Allah. Selain daripada Allah tidak ada jasa. Dari segi hakikatnya, siapa-siapa yang buat baik itu semua Allah yang gerakkan dia. Jadi siapa yang berjasa tu sebenarnya? Allah yang berjasa. Dari segi hakikat. Dari segi hakikat, dari segi syariat, orang lainlah berjasa. Ibu bapa kita berjasa, kita berjasa, pemimpin kita berjasa, Nabi Muhammad berjasa, malaikat Jibril berjasa. Tapi dari segi hakikatnya, ada satu saja yang berjasa, Allah saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa memusuhi, menentang ataupun menolak waliku, ni hadis kursi. Bunyi macam Quran. Sebab Allah cakap aku. Tapi dia hadis. Hadis kursi nama dia. Siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang terhadapnya. Kita duk lawan ulama-ulama yang benar, nabi-nabi, rasul-rasul, kita lawan. Sedangkan mereka itu wali, wakil Tuhan kan, wali. Kalau kita lawan mereka, Allah isytiharkan perang terhadap kita. Tiadalah hamba-Ku mendekatkan diri kepada Aku dengan perkara yang fardu dan sunat, melainkan Aku mencintainya. Siapa-siapa yang nak dekatkan diri dia dengan Allah, mereka buat yang fardu-fardu dan tambah yang sunat-sunat, Allah suka. Apabila Aku mencintainya, bila Allah dah suka, Aku menjadi telinganya untuk mendengar. Jadi hadis ni tak boleh ambil yang zahir saja. Kalau kita nak ambil yang zahir saja, dia akan jadi ajaran sesat lah. Kan Allah kata Allah jadi telinga kita.
Allah jadi telinga kita untuk membolehkan kita mendengar. Macam mana zat Allah nak berubah jadi zat telinga kita? Itu mustahil. Ini sebenarnya Allah nak bagi tahu dari segi hakikat. Bila kamu ni jadi orang yang baik-baik, yang fardu-fardu selesai, tambah yang sunat-sunat, dan Allah cinta, kamu ni akan faham bahawa yang kamu mendengar ni bukan disebabkan otak kamu ke, telinga kamu ke, organ-organ dalaman ke, tetapi Allah. Yang sebenar-benar mendengar Allah, bukan kamu yang mendengar. Allah nak bagi faham lah tu. Aku menjadi matanya untuk melihat. Bukan maksud Allah jadi biji mata kita, bukan. Dia nak cerita hakikat ni. Aku menjadi tangannya untuk melakukan dan menjadi kakinya untuk melangkah. Apabila dia memohon, aku mengkabulkannya. Apabila dia memohon perlindunganku, aku melindunginya. Jadi sebenarnya dia nak cerita tentang hakikat. Bila kita semakin nak faham, semakin mendapat ilmu hakikat ni, maksud dia cinta Allah tu makin kuat lah tu. Kan? Jadi kita boleh faham Allah jadi telinga kita untuk mendengar. Oh, maksud dia begini, begini, begini. Bukan Allah jadi telinga kita ni. Bukan zat dia berubah jadi zat telinga. Bukan. Kita makin nak faham. Jadi wali-wali Allah ni, paling-paling kurang, mereka ni tahu bahawa bukan diri mereka yang mendengar. Bukan mata mereka yang melihat. Bukan otak mereka yang berfikir. Semua itu adalah kerja Allah. Bukan kerja mereka. Itu paling basic. Jadi nak sampai ke sini, memang kita kena korban banyak masa, banyak tenaga. Dan kita belajar ilmu tasawuf ni, kita semakin nak pergi. Kerana ilmu tasawuf ni, dia bukan sekadar ilmu tahu. Tahu kan? Dia bukan sekadar ilmu faham atas sikit. Tahu dan faham. Dia tak sampai lagi. Bukan sekadar ilmu nak amal. Bukan sekadar menghayati, tapi dia kena rasa lalu alami. Tu ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf ini dia bukan ilmu yang dipindahkan. Kalau ilmu tajwid daripada diri tok guru, dia boleh pindah ke anak murid. Dia ajar anak murid boleh tajwid cantik. Kalau ilmu kalam boleh pindah maklumat. Kalau ilmu hafazan boleh pindah maklumat. Ilmu mustalah hadis, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu falak, semua kita boleh pindah. Daripada tok guru pindah ke anak murid. Tapi kalau ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, dia tak boleh pindah. Kerana dia ilmu lalui, ilmu rasai, ilmu alami. Selagi boleh pindah, itu semua adalah maklumat bawah. Yang kita kata tadi, boleh memandang hakikat. Itu sekadar tahu, sekadar faham, sekadar boleh menghayati. Tapi dia kena lalui sendiri. Rasai sendiri, alami sendiri. Itu wilayah ilmu tasawuf. Dia bukan ilmu yang boleh dipindah begitu sahaja. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia satu lagi, Mishkat Al-Anwar, jika Nabi itu menjadi telinga Allah, menjadi mata Allah, dan menjadi lidah Allah, maka dari segi hakikatnya Allah sahajalah yang mendengar. Itu maksud maha mendengar. Allah sahajalah yang melihat, dan Allah sahajalah yang berkata-kata. Dari segi syariatnya, hakikatnya. Dari segi syariatnya, ramai orang boleh berkata. Dari segi hakikatnya, Allah saja yang berkata-kata, Allah saja yang melihat, Allah sahaja yang mendengar. Apabila kita sudah mahir dalam memandang pekerjaan hakikat ini, maka jadilah kita memandang kepada musyahadah. Kita ni semakin nak sampai musyahadah lah. Mungkin dah sampai pun. Apabila sudah musyahadah, maka sampailah kita kepada maqam wahdatul af'al. Wahdatul af'al ni, kita nak mengesahkan af'al Allah. Ada satu saja. Wahdah tu satu lah. Tunggal. Segala perlakuan ni sebenarnya tak wujud. Yang wujud adalah perlakuan Allah. Kita dah berjaya mentauhidkan, mengesahkan, berjaya mencapai wahdatul af'al. Itu yang kata mengesahkan. Sekarang kita dah mengesahkan af'al. Satu perkara. Ada tiga lagi. Mengesahkan af'al Allah, mengesahkan asma' Allah, nama-nama, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan zat Allah. Empat-empat ni dapat, dia cantik, sangat cantik.
Kalau ikut pemahaman orang awam yang tidak belajar ilmu-ilmu macam ini, bila kata mengesahkan Allah ni, bagi mereka cukuplah dengan la ilaha illallah. Bila kita yakin la ilaha illallah, kita tak sembah yang lain, sembah Allah saja. Itu maksud esa. Betul, bukan kata salah, betul. Tapi sepatutnya bila kita ada peluang, kita belajar sambung lagi supaya kita dapat esakan keempat-empat tu, barulah cantik, lebih cantik. Lebih cantik lagi mengesakan kita tu. Bukan kata kita sembah Allah, tak sembah yang lain, itu mengesakan Allah. Itu betul. Tapi orang kata itu peringkat bawah lagi lah. Peringkat bawah lagi. Kalau boleh kita tambah. Sekarang ni kita mengesakan af'al. Kita tahu dah, ada satu saja yang tukang buat kerja, Allah saja. Selain daripada Allah, dari segi hakikatnya tak ada siapa pun ada kuasa untuk buat kerja. Allah saja. Jadi kita dah mengesakan af'al. Orang yang sudah boleh memandang hakikat, dia akan sampai ke maqam ma'rifat. Apakah masalah dalam hal ini? Ada orang dia belajar ilmu syariat, ilmu hakikat, dia tak boleh nak seimbang. Yang ni yang melahirkan ajaran sesat. Contoh dia golongan Qadariyah. Yang kedua golongan Jabariyah. Yang ketiga golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ni cantik, yang ni betul. Qadariyah dengan Jabariyah tadi, ini bermasalah. Qadariyah ni macam mana? Qadariyah ni, semua yang berlaku adalah syariat berlaku. Tuhan tak campur tangan. Segala gerak kita ni kerja kita lah, bukan kerja Tuhan. Segala fikiran kita lah, bukan ilmu Allah. Allah tak tahu apa akan berlaku. Dia percaya Allah jadikan dia, tapi dia tak percaya Allah tahu dah apa akan berlaku. Sebab dia tak pakai hakikat, dia pakai syariat saja. Ini golongan Qadariyah. Satu golongan lagi Jabariyah. Yang ni ramai. Orang duk belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat, ramai sangkut kat sini. Jabariyah ni, bagi dia syariat dia tolak. Hakikat saja. Semua yang berlaku adalah kerja Allah. Dia pakai yang tu, cantik dah. Tapi yang usaha makhluk tadi dia nafikan terus. Sebab itu dia boleh sampai ke peringkat tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Kerja Allah ni. Yang aku tak sembahyang ni kerja Allah. Kamu nak marah, kamu marah pada Allah. Allah yang buatkan aku tak sembahyang. Aku tak mau sembahyang ni Allah yang buat. Mana boleh marah? Dia pakai hakikat saja. Bila dia pakai hakikat saja, akan wujud masalah. Sebab tu awal-awal tadi kita kata pelajaran kita ni pelajaran syariat dan hakikat. Mesti dua-dua. Dia tak boleh salah satu. Golongan-golongan sesat ni, bila kita berhujah dengan mereka, last-last bila dia tak ada hujah, mereka akan kata, mati esok ni kubur lain-lain. Kan? Dia nak pemati hujah kita, habis. Kamu kubur kamu, kami kubur kami. Tak payah sibuk dengan urusan kami. Kami tanggung sendiri, kamu tanggung sendiri. Kubur kita lain-lain, dia pemati hujah. Sebenarnya ada hujah lagi, kita boleh jawab, kalau nak jawab lah. Sungguh pun kubur lain-lain, tetapi ada perintah Tuhan. Dan perintah ni kami tak berani nak langgar. Apakah perintah Tuhan tu? Tuhan perintahkan kita yang mampu berdakwah. Tuhan perintahkan kita yang mampu ajak kepada kebaikan. Tuhan perintahkan kita yang mampu selamatkan orang daripada yang salah. Yang tu perintah Tuhan. Dan kita pula mampu. Tu yang kita duk kacau dia tu. Ni yang memang kubur lain-lain, tapi Allah perintahkan nak selamatkan kamu. Kalau aku tak buat, aku dah langgar perintah Allah. Jadi kami tak berani nak langgar perintah Allah. Sebab tu walaupun kubur lain-lain, tetap nak kena selamat juga. Kita boleh hujah macam tu. Dia ingat bila dia kata kubur lain-lain tu pemati hujah, tak mati lagi. Kita boleh sambung juga lagi. Jadi golongan Qadariyah ni sampai hari ini masih ada, tapi tak ramai. Kita boleh kesan mereka ni melalui tanda-tanda. Dia nak mengaku Qadariyah, tak mengaku. Jabariyah ramai. Jabariyah ramai. Nak kata dia mengaku, tak mengaku. Kita boleh kesan melalui tanda-tanda. Kita belajar tanda-tanda golongan Jabariyah ni, kita boleh agak dia ni Jabariyah. Bila semua dia serah pada Allah saja, kan? Itu Jabariyah. Berdasarkan tanda-tanda. Mereka nak mengaku, tak mengaku. Kalau dia datang pun dengan nama lain, dengan nama yang lebih cantik,
pertubuhan sekian-sekian, ajaran sekian-sekian, tarekat sekian-sekian kan. Nampak nama cantik, bila kaji-kaji rupanya Jabariyah mereka ni. Samalah juga orang yang mereka layan ais, layan syabu, batu ada sebut ais, ada sebut syabu. Nak suruh dia mengaku, dia tak mengaku. Tapi kita boleh kesan melalui tanda-tanda. Bila banyak tanda-tanda, kemungkinan besar dia ni memang kena dadah. Dadah tiruan kan, dadah sintetik. Antara tanda-tanda dia, kita tengok dia tak tidur berhari-hari. Dulu dia ni tidur macam biasa lah. Sekarang ni 2-3 hari baru tidur. Kalau dia ambil banyak, seminggu pun boleh tak tidur. Ni salah satu tanda. Budak ni tengok lain macam dia ni, 3 hari 3 malam boleh berjaga. Satu tanda, belum tentu lagi. Tanda-tanda. Kemudian dalam keadaan dia tak tidur tu, dia tak letih. Dia tak letih, dia boleh buat kerja. Kita ajak ke mana dia boleh pergi. Boleh sembang elok. Tak ada nampak letih langsung. Ni mungkin. Kemudian tanda ketiga, kalau mereka ni tidur, dia akan tidur sangat lama. Lebih pada kita tidur. Dia dah 2-3 hari tak tidur. Dia tidur sekali 24 jam. Ini tanda-tanda lagi. Banyak hari tak lena. Lepas tu tak lena, badan tetap segar. Dan sekali dia tidur lama. Budak ni lain macam kan. Mungkin ambil syabu ni. Mungkin. Tanda keempat, cakap pandai. Dia cakap, dia jadi pandai. Dia boleh berhujah dengan kita. Dia patahkan hujah-hujah itu. Cakap pandai. Lagi, tanda-tanda dia lagi, mereka ni tak ada risau. Nak risau kehidupan dia ke, risau apa-apa, dia tak ada risau. Relax je. Tanda-tanda dia. Lagi, tanda-tanda dia, berani tak bertempat. Dia tak ada rasa takut. Setakat ajak bergaduh ni tak heran. Berani buat apa saja. Bahkan kalau saya baca artikel dalam paper tu kata, mereka ni sampai peringkat tinggi lah, mahkamah paling tinggi, bunuh diri dia pun dia tak takut. Dia boleh bunuh diri dia sendiri. Sebab dia tak ada perasaan takut. Dia duduk layan tu ais tu. Tu tanda-tanda. Bila kita tengok ni kawan-kawan kita jadi macam ni, ni tanda-tanda ni. Tanda-tanda. Dia berdasarkan tanda-tanda boleh kesan nak harap mereka mengaku tak mengaku. Sekarang kita pergi kepada kongsian untuk malam ini. Masa kita pun dah lama ulang kaji ni. Sebab syariat hakikat ni dia memang kena cerita ulang-ulang. Kita takut salah faham. Muka surat 10. Ni kita ke arah nak memahami bahasa dalam kaum sufi, kaum kerohanian, kaum tarikat, kaum tasawuf. Kalau kita tak belajar, tak ambil tahu bahasa dalam mereka ni, kita akan tersalah faham. Sebab tu kitab-kitab tasawuf lama, bila mereka baca, mereka tak jadi sesat. Kita baca, kita jadi sesat. Sebab kita tak tahu istilah mereka. Apakah itu bahasa dalam? Bahasa dalam ni ialah bahasa yang khusus, yang digunakan sesama ahli ilmu kerohanian. Istilah-istilah dan kalimah-kalimah bahasa dalam ni tak sama maksud dia dengan yang kita pakai sehari-hari. Kita guna perkataan tu juga, tapi ahli sufi dia guna perkataan tu, dia tuju tempat lain. Kita guna perkataan tu, kita tuju tempat lain. Oleh sebab itu, kita tak boleh nak menghukum pembicaraan mereka dengan ilmu yang kita ada. Kita bagi contoh sini. Contohnya bahasa sesama ahli persilatan, orang belajar silat. Orang belajar silat ni dia ada istilah-istilah dia sendiri. Contohnya perkataan masuk. Bila tok guru dia kata masuk, maksud dia serang. Dia suarlah penumbuk kan. Kita yang tak tahu ni, kita pergi gelanggang dia, tok guru dia kata masuk. Masuk ke mana? Sebab kita duk pakai masuk yang kita guna sehari-hari. Masuk ke mana ni? Oh, masuk dalam rumah kot. Kita pergi masuk dalam rumah. Kita yang sesat. Sebab kita tak tahu maksud masuk. Bagi ahli persilatan, dia faham. Bila tok guru dia kata masuk, dia pun serang.
Yang kita bila terdengar Tok Guru dia kata masuk, kita pergi lari masuk dalam rumah. Kita yang salah. Kemudian kita kata, no salah no. Ajaran silat tu salah. Dia guna perkataan masuk pun salah. Saya tengok dalam kamus dewan masuk ni maksud dia daripada luar masuk ke dalam. Jadi saya masuk ke dalam rumah, saya betul. Mereka bila Tok Guru dia kata masuk, dia suruh penumbuk. Itu salah. Kita kata salah sebab kita yang tak faham. Okey, contohnya lagi perkataan makan. Selepas masuk, Tok Guru pun kata, lawan silat kan berpasang. Masuk, dia serang, kau ni makan. Makan tu maksud dia kita bertindak balas. Bertindak balas ke atas serangan lawan tadi. Orang tak belajar. Tadi Tok Guru kata masuk. Dah masuk dalam rumah dah. Tok Guru kata makan pula. Nak makan pula, kita pun cari apa benda nak makan. Seterusnya, Tok Guru kata buah. Masuk, kawan masuk. Okay, makan, kau ni makan. Makan buah 21. Dia tahulah buah 21 ni masuk siku dulu ke, bahu dulu ke kan. Ada buah ni, cara kita bertindak balas terhadap pergerakan lawan. Tapi orang yang tak belajar tadi, dahlah lari masuk dalam rumah. Dia cari barang makan, tiba-tiba dengar buah. Tok Guru kata, buah 21. Dia pun cari buah. Silap. Kemudian Tok Guru kata kunci. Lepas dia bertindak dengan buah, kunci pula. Dia kunci ni maksud dia mengekang pergerakan lawan. Adalah cara-cara dia kan. Orang belajar silat dia tahu lah. Yang kita tak belajar tadi dah lari masuk rumah. Kita makan buah. Tok Guru suruh kunci pula. Kita pun kunci tingkap, kunci pintu kan. Kita yang sesat. Kitab tasawuf tu tak sesat. Kita yang sesat sebab kita tak tahu apa maksud istilah. Lepas tu Tok Guru suruh pisah balik dua orang ni. Okey, pasang. Orang ni pasang kuda-kuda, orang ni pasang kuda-kuda. Yang kita dalam rumah tadi pasang. Pasang apa ni? Kipas angin ke? Lampu ke? Apa benda nak pasang? Jadi bila kita tak tahu istilah, kita akan tersalah faham. Okay, salah faham ataupun keliru akan bahasa dalam dan perumpamaan yang digunakan oleh ahli-ahli tasawuf ni ada sebab-sebab dia. Yang pertama, orang tu dia tak pernah belajar tata cara nak faham, tata cara nak guna istilah-istilah ni. Sekalipun dia tu orang pandai, profesor sekalipun, ada PhD, lulusan Al-Azhar sekalipun, mufti sekalipun, kalau dia tak belajar ilmu-ilmu ni, dia tak boleh faham. Dia akan tersalah faham. Satu lagi, dia kurang berbakat dalam seni dan kesusastraan. Al-Quran tu dia turun dengan penuh kesenian kan. Sebab tu Al-Quran ni orang Quraisy tu mereka mahir sastra, tapi mereka nak buat satu ayat Quran pun tak boleh buat. Hebatnya sastra Quran. Jadi ahli sufi dia banyak guna bahasa sastra. Kalau kita bukan sastra memang tak boleh pergi langsung belajar hak bawah-bawah cukup. Kalau tidak kita akan tersalah faham. Okay, seni berbahasa ni bahasa dalam. Apa yang kita cakap sebenarnya tidak betul-betul sama dengan yang kita maksudkan. Contoh bila orang kata Napoleon, ni panglima Perancis zaman dulu, Napoleon sudah datang. Sebenarnya yang datang bukan Napoleon, tentera dia datang. Kalau orang tanya mana Napoleon, kamu kata Napoleon datang. Memanglah Napoleon tak datang. Aku maksudkan tentera dia tu. Okay. Bila tentera Amerika Syarikat menyerang Iraq dulu, orang Iraq kata, Bush dah turun dah. Bush dah turun dah. Bush tak pergi pun Iraq. Tentera dia yang turun. Nampak? Kita tengok perlawanan badminton. Lee Chong Wei lawan dengan Lin Dan. Tiba-tiba menang Chong Wei. Apa kita kata? Malaysia kalahkan China. Masa bila Malaysia lawan dengan China? Yang lawan 2 orang saja. Tapi tengok, seni berbahasa. Kalau dalam kehidupan biasa pun seni berbahasa ni penting. Dalam pelajaran tasawuf, seni berbahasa lagi penting. Contoh lagi. Satu orang majikan, satu orang bos, dia bagi arahan kat orang bawah dia. Ali, kita ni ada function, ada majlis malam ni, kamu tolong susun kursi. Susun kursi semua. 3,000 kursi. Dia cakap kepada Ali. Kalau Ali jenis lurus bendul, dia tak faham seni berbahasa, dia seorang-seorang akan susun kursi. 3,000 kursi. Angkat, buka, pasang. Tapi kalau Ali jenis orang normal, dia faham seni berbahasa, dia tahu
Ketua dia suruh dia uruskan, dia boleh cari orang lain. Dia pilihlah 10 orang. Orang bawah pada dia tolong susun, dia jadi ketua lah. Tapi kalau dia jenis lurus, tok guru dia kata, bos dia kata, tolong susun 3,000 kursi, dia seorang-seorang susun kursi. Tu tak pandai seni berbahasa. Contohnya lagi, banyak konsert-konsert kan. Konsert-konsert maksiat ni lah. Orang pun kata, ni semua ni tangan-tangan Yahudi lah. Padahal yang uruskan konsert tu bukan orang Yahudi, tak terlibat pun. Tapi kita tahu tu semua agenda mereka. Sebab tu kita kata, ni semua tangan-tangan Yahudi. Padahal kalau cari tangan Yahudi di situ tak jumpa. Kan? Seni berbahasa. Jadi seni berbahasa ni sangat penting dalam ilmu tasawuf. Contoh. Yang pertama, dalam kitab dulu-dulu, ulama-ulama kata, kita ni dengan Allah, makhluk dengan Allah, seumpama bayang-bayang, pokok dengan pokok. Tu seni berbahasa. Bukan maksud betul-betul macam tu. Kalau orang tak tahu seni berbahasa ni, dia akan pertikai. Ustaz tu kata, makhluk ni adalah bayang-bayang Allah. Betul ke? Memang betul ustaz tu kata macam tu. Ini ajaran sesat. Allah mana ada bayang-bayang? Masa bila pula kita jadi bayang-bayang Allah? Sebab dia faham kod zahir. Dia tak tahu seni berbahasa tu tadi. Padahal tok guru tu nak cerita benda lain. Bila kata kita ni bayang-bayang kepada Allah, macam bayang-bayang kepada pokok lah. Kalau pokok tu duduk diam, bayang-bayang pokok pun diam. Kalau pokok tu ranting dia bergerak, angin tiup, bayang-bayang dia pun bergerak. Ni nak cerita wahdatul af'al yang kita belajar tadi. Yang kita boleh angkat tangan macam ni, maksudnya dalam kehendak Allah. Allah yang nak kita ni terangkat tangan. Maksud dia kerja Allah. Yang kita punya pekerjaan angkat tangan ni bayang-bayang kepada pekerjaan Allah tu tadi. Tu maksud dia. Bila dia kata makhluk ni adalah bayang-bayang Allah, dia nak cerita wahdatul af'al. Bukan dia nak cerita zat. Bukan kita ni betul-betul bayang kepada Allah. Allah mana ada bayang. Okey? Itu contoh salah faham. Jadi dalam kitab dulu-dulu juga dia bagi tahu, bermula misal ini kepada menghampirkan faham jua. Ulama dulu-dulu mereka rajin buat tamsilan, buat contoh, buat perumpamaan untuk menghampirkan kepada faham. Bukan contoh betul. Kerana bagi Allah tak ada contoh. Bila ulama-ulama kata makhluk dengan Allah seumpama ombak dengan laut, itu bukan contoh sebenar. Itu nak hampirkan kepada faham. Sebab Allah dia tak boleh bagi contoh. Tak ada contoh untuk dia. Muka surat 12. Oleh sebab itu, sebahagian orang-orang arif billah telah membuat beberapa contoh untuk mendapatkan fahaman yang lebih dekat. Maha suci dan maha tinggi Allah daripada dibuat contoh. Jadi contoh yang kita dok buat ni untuk hampirkan kepada faham. Kadang-kadang orang kata kita ni dengan Allah seumpama pakaian dengan kapas. Dia nak ada benda dia nak cerita tu sebenarnya. Bukannya betul-betul macam kain dengan kapas. Tak. Okay, contoh-contoh perumpamaan para sufi. Dalam kitab-kitab tasawuf lama selalu kita terjumpa Allah dengan makhluk ni seumpama tangan dengan bayang-bayang tangan. Kalau bergerak tangan, bergeraklah bayang tangan. Kalau tangan tadi tak bergerak, bayang pun tak bergerak lah. Jadi kalau Allah nakkan sesuatu tu berlaku, barulah kita buat. Kalau Allah tak mau dia berlaku, kita tak boleh nak bergerak langsung. Contoh lagi, seumpama pokok dengan bayang pokok. Allah dengan makhluk seumpama ombak dengan laut. Allah dengan makhluk seumpama kaca dengan gelas. Tuhan dengan makhluk seumpama kapas dengan benang. Tuhan dengan makhluk seumpama matahari dengan cahayanya. Yang ni semua perumpamaan untuk menghampirkan faham. Kalau kita percaya bulat-bulat, kita bukan untuk menghampirkan kepada faham, kita yang jadi sesat. Okay, contoh-contoh ahli tasawuf sebenarnya tak menyamakan Allah dengan makhluk. Mana boleh sama?
Sebelum ni kita ada belajar kan. Zat makhluk ni terpengaruh dengan tempat. Zat Allah tak terpengaruh dengan tempat. Jadi tak boleh sama. Kalau orang tu kata zat kita dengan zat Allah sama, itu memang ajaran salah. Mustahil sama. Zat makhluk ni ada rupa. Zat Allah tak ada rupa. Zat makhluk ni ada tepi, ada warna, ada tempat, ada bentuk. Kan? Zat Allah dia tak ada warna, tak ada bentuk, tak ada tempat. Kan pada azali dulu mana ada warna, bentuk, tempat ni tak ada lagi. Semua tu makhluk. Sedangkan zat Allah dah sempurna. Jadi kalau dia datang, masa kita nak mati tiba-tiba datanglah sesuatu yang sangat hebat seluas langit dan bumi, dia mengaku dia Allah. Kita tahu bukan Allah dah. Sebab kita nampak ada arah. Zat Allah tidak terpengaruh dengan arah. Kita nampak ada warna. Zat Allah tak terpengaruh dengan warna. Kita nampak ada rupa, berupa dia tu, ada rupa. Confirm bukan? Sebab zat Allah tidak berupa. Kita tahu yang tu, insya-Allah kita boleh saring. Kalau tak tahu, kita mungkin agak-agak. Tuhan kedok ni. Seluas langit dan bumi ni, dia datang, dia mengaku, dia kata, akulah Allah Tuhanmu. Dia kedok ni. Kita ada ragu-ragu. Orang yang langsung tak belajar, silap-silap. Betul lah Tuhan. Kacau kita. Kacau. Ragu-ragu pun kalau boleh tak mau. Nampak ada warna aja, confirm bukan. Nampak ada arah aja, dia duduk dalam badan kita ke, di belakang ke, di atas ke, dalam tanah ke, sebalik bukit ke, confirm bukan Allah. Kita tahu kan. Makhluk ada arah. Zat Tuhan tidak dipengaruhi oleh Allah, oleh arah. Zat makhluk boleh dipegang, zat Allah tak boleh dipegang. Okay, contoh salah faham. Manusia ni bukan bayang-bayang Tuhan. Dia kata, siapa yang kata manusia ni bayang-bayang Tuhan, ajaran sesat. Sebenarnya dia tak belajar. Dia tak faham apa orang tu maksudkan. Okay, tanggungjawab ahli hakikat. Kita sekarang dah belajar ilmu syariat dan kita belajar serba sedikit ilmu hakikat. Tanggungjawab kita. Dia ada adab-adab dia. Kan? Masa kita sakit pun ada adab-adab. Masa kita kaya pun ada adab-adab. Kita dah faham ilmu hakikat pun ada adab-adab. Yang pertama, tak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Mentang-mentanglah kita tahu dah, apa yang kita buat ni adalah pekerjaan Allah, af'al Allah. Jadi aku mencuri pun kerja Allah. Kan? Aku minum arak pun kerja Allah. Bila dia faham macam tu dan dia buat, salah. Sepatutnya ahli hakikat lagilah dia kuat. Sebab kalau dia buat benda yang salah, maksud dia sudah menghina Allah. Dia menghina pekerjaan Allah. Ramai tak mau datang sembahyang Jumaat kan. Sebahagian itu yang ahli hakikat ni, yang tak datang sembahyang Jumaat, tapi dia masih mengaku dalam diri dia solat Jumaat wajib. Yang tu kita boleh tarik. Tapi kalau dia tu ahli hakikat saja, yang tu memang tak, hampir tak boleh tarik. Sebab apa? Dia kata yang aku tak pergi ni kerja Allah. Kamu nak pertikai kerja Allah. Kita tak boleh pertikai lah kerja Allah. Jadi tak boleh marah yang dia tak pergi. Tambah pula di tempat kita bukan sekadar yang faham macam tu saja, yang sembahyang niat pun ada juga. Niat saja, tak payah pergi, ada juga. Tu yang ramai tak datang kan. Yang dia tak datang tapi dia tak menafikan kewajipan amal solat Jumaat berjemaah, yang tu boleh tarik. Tapi kalau yang jenis niat saja, jenis hakikat saja, yang ni tak boleh. Dan mereka tak rasa salah langsung. Yang tu, yang apa? Yang tak menafikan tadi tu, bila kita kata yang ni salah, berdosa, masuk juga hati dia, walaupun dia jenis tak sembahyang kan. Masuk juga sebab dia tahu benda tu wajib. Tapi kalau jenis hakikat, jenis sembahyang niat, dia tak rasa salah. Nak tarik macam mana? Dia tak rasa salah. Itu jenuh. Jenis tu jenuh. Okay, adab ahli hakikat, pada hakikatnya kita mesti berpegang bahawa yang wujud hanya ada satu kuasa, tidak boleh lebih. Yang ada kuasa hanya Allah sahaja. Selain daripada Allah tidak ada kuasa langsung. Dari segi hakikatnya. Kalau dari segi hakikat ni kita kata ada kuasa lain, kita sudah mensyirikkan Allah. Dari segi hakikat ada satu saja yang berkuasa, Allah saja.
Tiba-tiba kita kata, tak, dari segi hakikat ada yang lain daripada Allah, ada kuasa. Itu kita sudah syirik. Dari segi hakikat, Allah saja ada kuasa. Dari segi syariat, ialah kita ada kuasa enjin, ada kuasa elektrik, ada kuasa. Tapi dari segi hakikat, satu saja. Allah saja yang ada kuasa. Sebagai ahli hakikat, kita tidak boleh menolak apa yang sudah Tuhan tetapkan. Jika kita tolak, maksudnya kita sudah mengiktiraf dua kuasa, jadilah syirik. Yang ni yang kena hati-hati. Terutamanya hukum Allah, undang-undang Allah. Allah dah cakap melalui Qurannya, undang-undang aku macam ni. Sedangkan tukang buat undang-undang, kita akui satu saja, Allah saja. Tiba-tiba kita kata, yang ni tak sesuai. Kena undang-undang yang ni. Allah dah tetapkan undang-undang yang ni, kita kata tak sesuai. Nampak? Dah ada berapa kuasa? Ada dua kuasa. Bila ada dua kuasa, kena hati-hati. Dia boleh sangkut dengan akidah. Allah tetapkan hukum yang tu lah. Jangan kata ubah lah. Pilih hak lain pula, tak boleh. Kita takut nanti dia jatuh yang syirik tadi tu. Kalau bukan syirik terang-terangan pun, syirik khafi, syirik yang halus. Tu bahaya. Allah dah tetapkan apa-apa yang tu, pakai yang tu lah. Semua hal terlibat dengan akidah. Tak boleh kita mengiktiraf selain satu kuasa sahaja. Jadi kesimpulannya, ada lagi belakang. Tuduhan. Ada orang kata belajar ilmu hakikat ni samakan makhluk dengan Tuhan, Tuhan dengan makhluk. Tak. Yang tu ajaran sesat ya. Ajaran kita belajar tak. Tuhan tetap Tuhan, makhluk tetap makhluk. Mana boleh sama? Kalau belajar hakikat ni, orang tu akan buang syariat. Ini mustahil. Orang yang belajar ilmu hakikat yang betul, dia tak boleh buang syariat. Dia mesti lagi kuat syariat dia. Dalam kitab Durrun Nafis, dulu ada orang haramkan kitab ni. Kata sebab ni tolak syariat ni. Rupanya dalam kitab tu bagi tahu syariat tak boleh tolak. Kata Syekh Arsyad, Syekh Banjari ni, walaupun semua perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala, baik ke buruk ke yang kita buat, semua datang daripada Allah. Tetapi janganlah engkau bersikap melampau terhadap syariat Muhammadiyah. Syariat tak boleh buang. Wajiblah engkau melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan wajiblah engkau menjauhi segala larangannya. Jangan sekali-kali engkau mengittihadkan gugur taklif syarak. Saya dah sampai peringkat wahdatul zat, jadi saya tak payah semayang dah. Yang nak kena semayang ni orang yang peringkat yang tak sampai wahdatul mentauhidkan zat saja. Tak ada. Dia peringkat mana pun semayang fardu mesti buat. Yang aman. Peringkat setinggi mana pun mesti buat. Kalau tiba-tiba kita belajar sampai satu peringkat, kita boleh dah tak semayang, tak puasa ni. Boleh dah minum arak ni. Boleh dah tak semayang. Sebab dalam Quran kata, solatlah sehingga kamu ingat akan Allah. Kita dah sampai peringkat ingat akan Allah, jadi tak payah solat dah. Yang solat-solat ni kena kepada orang yang belum ingat akan Allah. Kita dah makam tinggi, tak payah. Dia cakap macam tu, ajaran salah lah tu. Mana boleh. Tinggal Nabi Muhammad, dia tak pernah contohkan satu waktu pun dia semayang dengan niat saja. Tak pernah. Satu waktu pun dia saja tinggal semayang, tak pernah. Para sahabat pun macam tu, tak pernah. Kalau ada yang tolak syariat, nafi syariat, buang syariat ni, confirm ajaran tak betul dia tu. Ada orang dia bagi hujah, saya pergi kuliah dia. Kuliah orang ni kan kita dengar. Nak membolehkan tak semayang ni, dia kata pernah Rasulullah suruh Sayyidina Ali pergi jumpa Uwais Al-Khurni. Sayyidina Ali cari-cari jumpa kat tengah padang pasir. Uwais dia duduk, dia tak peduli orang lain. Sayyidina Ali pun tunggu sampai habis waktu semayang. Uwais tak semayang. Kemudian Sayyidina Ali tegur Uwais, bagi salam. Uwais pun jawab, yang tu je. Duduk situ. Sayyidina Ali pun balik. Jadi berdasarkan cerita ini, tok guru yang mengajar tu lah, dia tak cakap terang-terang. Tapi kita fahamlah anak murid dia ada yang jenis tak semayang kan, tak mau semayang, tolak. Berdasarkan hujah ini, maksud dia siapa-siapa dah sampai ke peringkat tinggi, dia boleh tak semayang. Berdasarkan cerita, Sayyidina Ali jumpa Uwais Al-Khurni tadi. Anak murid dia pun percaya belaka. Percaya. Kita taklah berhujah dalam majlis tu kan, tapi kita tahulah ajaran mereka ni salah. Sebenarnya cerita yang dia bawa tu memang cerita tipu. Sebab apa? Uwais ni dia duduk kat Yaman.
Dia tak pernah jumpa Nabi Muhammad. Pernah sekali dia datang Madinah, Nabi Muhammad tak ada, dia balik. Dia duduk di Yaman tu sebab dia jaga mak dia. Mak dia dah meninggal, baru dia datang ke Madinah. Bila dia datang ke Tanah Haram, masa tu Nabi Muhammad dah wafat dah. Nabi Muhammad pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kamu cari orang nama Uwais. Dia ni dalam rombongan orang Yaman. Minta dia doakan kamu. Dia itu orang yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Cerita tu betul. Jadi lepas Nabi Muhammad wafat, dua orang khalifah ni cari. Tiap-tiap kali rombongan haji datang cari. Ni daripada Yaman ke? Ya, ada tak nama Uwais? Tak ada. Rombongan lain pula. Sampailah satu rombongan, ditanya, ada tak nama Uwais? Dalam kalangan kami tak ada. Tapi kami memang dari Yaman. Tapi ada satu orang, dia ni tolong jaga kami punya haiwan-haiwan. Tak tahu siapa dia ni. Dia duduk kat padang pasir. Dua khalifah ni pergi. Bila pergi jumpa, yang Uwais ni dia urusan dia seorang je. Dia tak mau bergaul dengan orang sangat. Bila pergi jumpa, mereka pun bagi tahu, kami ni Umar dan juga Ali diperintahkan oleh Rasulullah jumpa kamu, minta kamu doakan kami. Dia pun doakan dua orang sahabat Nabi. Lepas tu mereka pun balik. Yang tu cerita. Jadi cerita Tok Guru ajaran hakikat tadi tu, kononnya Rasulullah suruh Sayyidina Ali pergi jumpa Uwais. Uwais ada di padang pasir. Lepas tu Sayyidina Ali patah balik. Masa bila berlaku cerita? Cerita tu tak berlaku. Uwais datang kali pertama, dia tak jumpa Nabi. Dia balik ke Yaman. Dia datang kali kedua, Nabi dah wafat dah. Jadi cerita Uwais tu memang cerita tipu. Sebab mereka nak halalkan kata tak payah semayang tadi tu. Sebab siapa dah ingat akan Allah tak payah semayang. Dia buat cerita yang macam itu. Jadi kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Dia rasanya perkongsian kita setakat itu saja untuk malam ini. InsyaAllah sambung lagi lah dalam kuliah yang akan datang. Salah dan silap saya mohon banyak-banyak maaf.